Di pedalaman Sarawak, lahir seorang anak Iban bernama Dibau Anak Ningkan. Sejak kecil, dia berani dan disegani. Dialah rentak pahlawan yang bakal mengguncang bumi Sarawak. Ketika James Brooke, Raja Putih Inggeris, mula menguasai Sarawak, rakyat dipaksa tunduk, tapi rentak melihat tanah airnya dijajah dan tekad melawan pun membara. Rentak memimpin suku Iban dari Segerang dan Saribas menyerang pos Brooke dengan pekikan agi hidup, agi ngelaban. Selagi hidup, selagi melawan. Di Bukit Sadok, rentak membina kubu besi yang hampir mustahil ditawan. Dari sana, dia digelar Raja Darat Sarawak, simbol keberanian suku Iban. Tahun 1861, Meriam Brooke menghujani Bukit Sadok, kubu rentak hancur, namun semangatnya tidak pernah rebah. Dia berundur dengan maruah seorang pejuang. Setelah rentak hilang, namanya kekal dalam hati rakyat Sarawak. Dialah lambang keberanian dan kebebasan bangsa Iban. Agi hidup, agi ngelaban. Nak tengok part 2, komen nak? Jangan lupa subscribe, komen dan share.